Saya tampil dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terpanggil untuk ke sini tidak terpaksa dan dengan sadar diri dan faham akan situasi negeriku Selangor. Apapun saya seorang artis dan perjalanan saya begitulah. Saya tidak gila nama ataupun nak mencari nama dalam keterampilan pada kali ini. Hanya bertugas sebagai seorang anak seni, dia mesti mencantikkan keadaan. Saya rela sebagai anak seni Selangor dan saya ingin memberitahu rakan-rakan artis Selangor kalau sudi. Saya ingin beritahu kepada rakan-rakan artis se-Malaysia kalau sudi. Kalau bersetuju, jom sama-sama kita terpanggil untuk ke majlis 30 hari bulan jam 3 petang dan 5 petang sampai 5 petang di Stadium Kota Raja Kelang untuk menyatakan, bukan menyatakan bantahan, kita menyatakan untuk himpunan aman, tanda kita berpayung di bawah panji-panji istana. Sebenarnya sebagai seorang artis, dia begitulah. Ini bukannya menghasut ya. Ini saya ingin memujuk. Menghasut tu lain. Memujuk tu lain. Jadi saya gunakan memujuk kepada rakyat Selangor yang rasa gundah gulana sekarang. Jom kita pakat ramai-ramai memahami keadaan yang begini di Selangor dan kita berdiri di bawah lembayung istana. Saya berpendapat kalau pemain-pemain politik tidak dapat mewujudkan kestabilan jiwa rakyat, jom kita ramai-ramai berdiri teguh di belakang Sultan. Kita mesti mempercayai kesultanan itu adalah perlembagaan kita. Dan saya mohon menyeru kepada semua pemain politik, beri laporan yang betul kepada Sultan. Jangan beri laporan yang salah kepada Sultan. Itu. Kerana dalam persoalan bukannya terlalu bejat sangat di Selangor ini, tetapi kalau dibiarkan dia boleh mendatangkan kebejatan yang teruk kepada mentaliti rakyat. Jadi saya boleh katakan saya sebenarnya saya bebas. Saya tidak menyebelahi mana-mana, saya sebagai NGO bebas. Dan saya pernah bertanding dalam bebas. Nampaknya Tan Sri Khalid sekarang sudah masuk parti saya, parti bebas. Jadi saya tak pernah berjumpa dengan dia beberapa tahun. Walaupun dia cikgu saya, walaupun saya amat baik dengan dia, saya tak pernah menggunakan kesempatan apa-apa pun kepada beliau. Tapi saya faham, dia seorang anak Bugis yang mempunyai kepandaian. Saya menyeru rakyat Selangor semua, tak kisah apa pahaman politik, jom kita mencari orang yang pandai dan bukannya orang yang memandai-mandai. Kerana negeri ini, anak Selangor, negeri ini adalah negeri yang termaju, diberitakan begitu. Jadi saya mohon kepada anak Selangor mesti diam dan berfikir, berhimpun secara berfikir, bukannya mendatangkan permasalahan. Jadi jom ramai-ramai pakat. Saya mujuk secara seni, bukannya secara politik. Jom kita pakat ramai-ramai, tak kisah apa pahamannya, wahai rakyat Selangor dan pengundi-pengundi, kita berdiri teguh di belakang istana.